yang ingin kita bawa untuk kita sama-sama menghadapi, membantu ataupun menyelesaikan apa yang sedang berlaku, khususnya yang menimpa ikhwah-ikhwah kita di Gaza. Dan insyaAllah pada malam ini, kalau ada kesempatan, kita akan buat 3 kali pusingan, di mana di setiap pusingan kita akan berikan peluang kepada kedua-dua panel untuk menjawab soalan yang diberikan. Dan insyaAllah di akhir sesi kita akan buka untuk sesi soal dan jawab untuk hadirin bertanya terhad kepada ahli panel sahaja. Okay. Jadi insyaAllah, jadi sebelum anda memulakan sesi pusingan yang pertama, jadi mungkin kita nak set the mood untuk kita, sebelum kita bercerita khususnya tentang Gaza dan tentang bumi Baitul Maqdis, bumi suci umat Islam yang telah diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi tanah suci umat Islam Baitul Maqdis mula jatuh ke dalam penjajahan pada tahun 1917, bermula dengan penjajahan oleh British. Kemudian berlangsunglah episod yang dipanggil sebagai pemerintahan mandat British, sehinggalah akhirnya pada tahun 1948 Israel menumbuhkan negara mereka di atas tanah Palestin yang dirampas. Dan pada ketika itu, Palestin adalah Gaza dan tebing barat, yang mana Israel telah mengambil 77% daripada tanah Palestin dan mendirikan negara mereka. Dan pada ketika itu tebing barat berada di dalam pemerintahan Jordan, manakala Gaza berada di bawah kawalan Mesir. Sehinggalah pada Perang 6 Hari pada tahun 1967, maka keseluruhan tanah Sinai, semenanjung Gaza, tebing barat, tanah tinggi Golan di Syria, kesemuanya telah jatuh ke dalam penjajahan Yahudi Zionis. Hinggalah Gaza pada tahun 2005, Israel mengambil keputusan untuk keluar daripada Gaza, tetapi Israel masih mengekalkan penjajahan mereka di tanah tinggi Golan, di Syria, di tebing barat, termasuklah menjajah Masjidil Aqsa sehingga ke hari ini. Dan kemudian pada tahun 2006 telah diadakan satu pilihan raya di Palestin, yang mana antara pemerhati pilihan raya tersebut adalah bekas Presiden Amerika Jimmy Carter. Dan Jimmy Carter sendiri mengatakan, dan dia tulis dalam memoir dia, dia kata pilihan raya tersebut adalah pilihan raya yang bagi dia adil dan saksama. Dan pada pilihan raya tersebut, Hamas menang besar di semenanjung Gaza. Sejurus selepas kemenangan Hamas, maka pasukan berkuasa Palestin bersama-sama dengan Israel dan disokong oleh Amerika cuba melakukan kudeta kepada kerajaan Hamas di Gaza. Tetapi dengan kecekapan Hamas di Gaza, mereka berjaya mematahkan cubaan kudeta itu, sehinggalah Hamas memerintah Gaza daripada tahun 2006 sehingga ke hari ini. Namun bermula daripada tahun 2006 tersebut, bermula daripada pemerintahan Hamas, Israel mula melakukan sekatan yang brutal, blokade penuh untuk Gaza, termasuklah daripada udara, darat dan juga air dan perairan. Maka walaupun Israel telah keluar daripada Gaza, namun hakikatnya mereka tetap masih merupakan kuasa penjajah, kerana mereka yang mengawal sempadan darat, perairan dan juga udara Gaza. Dan sehinggalah apa yang berlaku setelah 7 Oktober. Tapi kalau kita lihat sebelum 7 Oktober 2023, kalau kita lihat sebelum daripada 7 Oktober 2023, isu Palestin ini semakin kelam dan tenggelam. Negara-negara Arab berlumba melakukan normalisasi dengan Israel,
Morocco, UAE, dan beberapa negara Arab lain. Dan juga termasuk di dalam perencanaannya adalah salah sebuah negara penting umat Islam, iaitu negara Arab Saudi, turut direncanakan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Yang mana para peneliti mengatakan jika Arab Saudi melakukan normalisasi dengan Israel, maka ia akan membuka peluang normalisasi oleh dunia Islam yang lain dengan Israel. Jadi kalau kita lihat, rakyat Palestin dia telah mencuba pelbagai bentuk jenis penentangan untuk menghalang rejim Zionis Yahudi daripada terus menjajah dan berkuasa di atas tanah umat Islam. Kalau kita lihat, mereka telah mencuba siri penentangan bersenjata. Kemudian masyarakat dunia mengatakan kenapa orang Palestin tak berjuang secara aman, tak tunjuk perasaan, mungkin akan meraih simpati masyarakat antarabangsa. Jadi pada tahun 2018, rakyat Gaza dia menggelar satu tunjuk perasaan yang besar yang dia panggil Great March of Return. Jadi mereka menyambutlah saranan daripada masyarakat antarabangsa untuk berlawan menggunakan kaedah kita kata silmiah, tanpa senjata. Jadi kesemua rakyat Gaza dia berarak ke tembok-tembok sempadan yang mengelilingi Gaza. Tetapi apa yang dilakukan Israel? Israel membariskan pasukan penembak tepatnya dan mereka menembak rakyat Gaza dengan peluru-peluru hidup sehingga menyebabkan korban yang banyak. Jadi rakyat Gaza telah mencuba pelbagai jenis penentangan demi penentangan sehinggalah isu di Gaza itu mengalami kebuntuan dengan normalisasi-normalisasi yang telah berlaku. Sehinggalah akhirnya para mujahidin mengambil keputusan untuk melaksanakan satu operasi pada 7 Oktober 2023. Jadi soalan ni, jadi setiap soalan dia ada cerita ni. Jadi soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Umar, pada pandangan Ustaz Umar, bagaimanakah impak 7 Oktober 2023 itu terhadap keseluruhan isu itu pada hari ini? Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebenarnya mulai dari seseorang pun cukup ramai. Dan alhamdulillah jazakallah khair kepada moderator yang menyediakan latar yang sangat baik. Akhir Karim, Ibn Akhir Karim, dua-dua Akhir Karim, Ibn Akhir Karim, Syed Waqar dan Ustaz Abu Bakar. Terusnya Presiden Halwan, Dr. Esko dan jawatan kuasa. Seterusnya sahabat sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebenarnya 7 Oktober 2023 ini dah selesai. Dalam masa 4 jam itu telah menamatkan satu usaha yang memakan bilion dolar yang dipanggil sebagai Safqul Qarni ataupun Deal of Century, yang toke dia Donald Trump. Yang mana projek ini adalah untuk menormalisasikan jenayah penjajahan ini kepada sebuah negara yang perlu diakui dikuasai oleh Israel, oleh semua negara jiran dan dunia Islam. Sampai hari ini mereka belum berjaya, walaupun dia telah makan masa lebih 80 tahun penjajahan ini, 77 tahun bawah Israel, dan tambah lagi beberapa belas tahun di bawah British. Jadi bajet yang dikeluarkan oleh pentadbiran Amerika ini tidak sedikit untuk menjayakan
apa yang kita panggil sebagai Deal of Century ataupun Sokol Korni. Datang 7 Oktober, berhenti terus perbincangan Deal of Century ni. Antara benda yang sangat-sangat hampir berlaku pada ketika itu adalah normalisasi oleh Arab Saudi, dan beberapa bulan seterusnya akan dilakukan atau diikuti oleh Indonesia. Dan bila Indonesia menormalisasikan, Malaysia tidak ada pilihan. Sama ada menarik balik perlembagaan kita ataupun menurunkan kecaman rakyat terhadap saya. Jadi keputusan untuk menyerang Israel ini adalah satu kesepakatan seluruh masyarakat Gaza. Bukan dalam Hamas saja kesimpulan ini diambil. Latihan itu telah dimulakan 2021. Pengkaderan baru dilakukan secara besar-besaran yang dipanggil sebagai Tulaqa' al-Ahrar. Tulaqa' al-Ahrar, yang mana selepas sahaja tamat Saif al-Quds pada tahun 2021, terus Syahid Yahya Sinwar mempersiapkan tentera untuk 7 Oktober 2023. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi maklumat daripada Gaza sampai sama ada ke Mossad, Shabak ataupun Shin Bet. 3 sayap persikan Zionis tak dengar berita tentang Gaza sejak 2021. Ini ada satu pengajaran penting bahawa kerahsiaan itu adalah sangat besar. Keperluan dia dalam pergerakan. Pada 7 Oktober 2023, dalam masa 4 jam yang mereka menjangkakan mereka akan keluar dan akan ada beberapa kumpulan tidak kembali. Dan mungkin mereka mempersiapkan beberapa minggu pertempuran untuk menyelesaikan misi mereka, iaitu dalam menetralisasikan 3 kem yang mereka rasa itu adalah kem persiapan, bukan kem utama, kem simpanan. 3 kem yang disasarkan itu. Tetapi sangat mengejutkan, apabila dalam masa 4 jam mereka telah boleh menguasai 2 kali ganda bandar Gaza. Tentera Al-Qassam telah bersama dengan Saraya Al-Quds telah pergi jauh, sekitar 15 km lagi sampai ke tebing barat. Tetapi arahan dipatuhi dengan jelas. Mereka hanya perlu menyelesaikan misi mereka. Jadi 4 jam patah balik dengan 300 tawanan, 250 daripada Al-Qassam, 50 lagi sebab ada rakyat ikut Al-Qassam keluar, tangkap civilian 50 orang masuk Islam. Jadi ada 300 orang. 50 tu orang awam pergi masuk, pegang Yahudi buat balik. Tu yang ada budak perempuan, orang tua. Ini saja orang awam. Dan ada di kalangan yang dibawa balik juga orang awam oleh tentera kerana dikhawatiri akan dibunuh sebagai frame kepada Hamas. Alhamdulillah, normalisasi gagal. Dan ada satu benda besar sehingga kenapa ia dinamakan dengan Tufan Al-Aqsa adalah di tebing barat, di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa sedang berlaku kempen oleh Ben Gvir ini, pembahagian Masjid Al-Aqsa kepada 2 zon, 2 jenis zon. Satu zon masa, iaitu ada masa-masa untuk orang Yahudi bebas menggunakan Masjid Al-Aqsa, dan ada masa-masa yang dikhususkan untuk orang Islam. Ada pembahagian yang kedua, pembahagian zon
tempat. Ada kawasan-kawasan adalah untuk orang Yahudi boleh beribadah bila-bila masa pun dia nak. Dan yang selebihnya adalah milik orang Islam. Sekiranya tidak berlaku tufan Al-Aqsa ini, perkara itu akan dilakukan. Dan pada 16 Oktober tahun yang sama akan dilakukan di tempat yang dikhususkan oleh orang Yahudi itu. Dikhususkan kepada orang Yahudi itu untuk membakar 5 ekor lembu merah yang sebelum Oktober itu dah sampai daripada Texas. 5 ekor lembu merah yang dibela di Texas secara khusus untuk lembu itu sebagai pet. Macam kita baca surah Al-Baqarah tentang lembu kuning. Tapi versi Yahudi lembu merah. Jadi lembu tu pun dah sampai di Baitul Maqdis untuk dibakar. Tetapi bila berlaku 7 Oktober, perkara ini telah gagal. Dan lembu tu tak salah penasib. Dah berapa tahun dah? Dah 2 tahun. Masuk 2 tahun. Itu di dalam Palestin. Dan dalam masa yang sama, kita telah melihat kebangkitan isu ini seperti mana saudara moderator sebut. Isu ini hampir mati. Tak ada siapa dah bincang tentang Palestin ini. Baik dunia Islam maupun bukan dunia Islam. Baik dunia kemanusiaan ataupun dunia apa-apa sekalipun. Yang orang bincang ketika itu adalah peperangan Rusia-Ukraine. Jadi Safal Qarni ini hanya duduk di penjuru-penjuru surat khabar dunia saja. Tetapi dengan berlakunya 7 Oktober ini, tidak ada satu pun channel Yahudi yang tak bercerita tentang serangan ini. Ini kesilapan pertama Yahudi. Kerana mereka merasakan inilah peluang untuk mereka mendapat simpati dunia. Jadi mereka canangkan seluas-luasnya. Mereka lah yang mencanangkan bagaimana teruknya mereka diperkotak-katikkan pada 7 Oktober. Yang mereka cuba frame berlakunya pembantaian kepada orang awam oleh Al-Qassam. Ini kepentingan media yang telah dimainkan oleh sahabat-sahabat kita di Gaza. Mereka merakam semua pergerakan mereka. Mereka rekod semua operasi mereka. Dan mereka dedahkan pada dunia. Dan akhirnya menjadi senjata yang sangat besar dan kejayaan yang lebih besar lagi. Seluruh dunia kembali mengkagumi masyarakat Gaza. Bahkan ramai orang mencari-cari apakah kekuatan masyarakat Gaza ini. Sehingga akhirnya tweet yang tak pernah orang cari, hashtag yang tak pernah masyarakat barat search, tetapi menjadi carian yang paling besar di TikTok dan di Google, iaitu hashtag revert. Untuk kembali kepada Islam, untuk mengenali Islam. Carian terhadap revert ini mencapai 2.9 bilion dalam masa daripada 7 Oktober sampai akhir tahun 2023. Jadi ini adalah masih lagi kita kata kesan yang berkaitan dengan Gaza. Tetapi ada perkara yang lebih mengejutkan kita adalah kemenangan Syria ke atas Bashar al-Assad laknatullah alaih secara mengejut dalam masa yang sangat singkat. Ini adalah hasil di luar Gaza, di luar Palestin, tetapi sangat berkait rapat dengan tufan Al-Aqsa. Dalam keadaan mereka sibuk berperang menentang Israel, mereka masih lagi menghantar komando-komando mereka untuk melatih tentera pembebasan Syria. Di celah-celah itu juga, sekitar 6 bulan selepas pembukaan atau pembebasan Syria, kita melihat satu lagi kemenangan, iaitu di Sudan. Khartoum dapat diambil alih semula daripada pemberontak tajaan UAE.
Dan berkat Tufan Al-Aqsa juga, kita melihat bagaimana Afrika Barat membebaskan diri mereka daripada cengkaman Perancis. Dan hari ini kita melihat Iran menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menyerang Tel Aviv. Dan ini adalah untuk satu plan, dipanggil plan exit Netanyahu daripada Gaza. Dia pergi serang Iran. Tak tahulah dia fikir macam mana. Jadi alhamdulillah, ini adalah hasil yang Allah beri daripada usaha yang kita rasa besar, tapi sebenarnya sangat kecil. Tetapi berbanding dengan hasil yang Allah beri kepada umat ini, iaitu hanya pergerakan 4 jam sahabat-sahabat kita di Gaza, Allah membukakan kemenangan demi kemenangan. Dan insya-Allah kita akan menanti dan melihat lebih banyak lagi kemenangan yang akan datang. Jazakallah khairan pada Al-Fadhil Ustaz Umar yang mungkin menerangkan kepada kita sedikitlah tentang latar belakang peristiwa 7 Oktober dan bagaimana peristiwa kecil 4 jam tersebut telah mengubah peta sejarah dunia, mengubah hala tuju sejarah dunia. Dan insya-Allah sebenarnya ikhwah kita telah memulakan, dan sepatutnya kita perlu menyambutlah dan melaksanakan kerja-kerja dengan lebih efisien dan produktif, insya-Allah, untuk membangunkan kembali kemuliaan umat ini, insya-Allah. Baik, jadi seterusnya kita akan ke soalan yang kedua. Jadi walaupun tadi Ustaz Umar dah sebutkanlah, mungkin kadang-kadang bentuk-bentuk kemenangan-kemenangan yang kita tidak nampak, walaupun kita melihat pembantaian dan pembantaian yang berlaku kepada ikhwah kita di Gaza sehingga ke hari ini, bahkan lebih dahsyat lagi dalam 3 ke 4 bulan yang terkini. Kalau kita lihat sewaktu bermula 7 Oktober, bekas Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dia kata apa? Dia kata tidak ada air, tidak ada bahan api, tidak ada elektrik untuk rakyat Gaza. Itu dia punya, kita kata, hasrat mereka yang utama adalah untuk menggunakan kelaparan dan kesusahan ini sebagai senjata untuk merujungkan, kita kata, semangat rakyat Gaza. Tapi kita lihat dalam pentadbiran Joe Biden memberikan sedikitlah tekanan sehingga bantuan kemanusiaan tetap boleh masuk. Tetapi kalau kita lihat dalam 3-4 bulan ni langsung tidak ada bantuan. Maksudnya Israel dia revert kepada dia punya original strategi. Dia ada air, dia ada bahan api, dia ada bekalan elektrik untuk rakyat Gaza, dan sudah berlangsung, kalau tak silap ana, lebih daripada 4 bulan. Jadi dan kalau kita lihat pun dengan apa yang kita tonton setiap hari, kadang-kadang kita pun rasa lemah semangat, putus asa, ya. Itu pun soalan lah nanti. Tapi kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar. Dan kalau kita lihat pun, kita selalu mendengar keluhan daripada para aktivis yang memperjuangkan isu Palestin bahawa kadang-kadang semangat masyarakat untuk mendepani isu Palestin ini, dia selalunya bermusim. Kalau kita tanya haluan Palestin pun, mungkin kalau kita kata kutipan sumbangan tu, dia mesti barulah masyarakat mula cakna tentang apa yang berlaku. Dan kalau kita lihat pun, Ustaz Abu Bakar pun mungkin banyak demonstrasi lah dia turun. Mungkin lately pun kita tengok semangat orang nak berdemonstrasi pun dah kurang. Pergi demonstrasi pun hanya diberi parking lot saja. Dah tak semangat. Dulu boleh demo dekat lagi, kan? Jadi soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar. Jadi bagaimanakah seharusnya kita memposisikan isu ini dalam kehidupan kita? Dan anda pun pernah dengar sedikit ketika kuliah Abu Bakar, macam mana Ustaz Abu Bakar menceritakan kenapa misalnya para mujahidin menamakan operasi mereka Tufanul Aqsa. Jadi kita nak
minta sedikit daripada Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar, bagaimana seharusnya kita memposisikan isu ini dalam kehidupan, malahan dalam gerak kerja tarbiyah, dakwah dan islah umat yang kita sedang lakukan ini, bagaimana kita nak menempatkan isu ini. Dipersilakan Ustaz. Ini dalam kursi. Jazakumullah khair kepada Ustaz juga ni, saya lupa Ustaz yang dikasihi dan dilakukan bahagia Presiden, Tuan Presiden. Presiden kita tu kat belakang. Nanti tengok dia tadi. Ustaz Pimpinan Haluan, Tuan Kuasa Program, para syuyukh, guru-guru, ibu ayah, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya buat sekalian. Jadi insyaAllah cubalah menjawab soalan yang dikemukakan oleh moderator kita. Subhanallah, tadi kita dengar penerangan ataupun ulasan dia berkaitan kronologi lah, di mana moderator berkaitan kronologi sejarah penjajahan ke atas bumi Baitul Maqdis ataupun Palestin, dan Ustaz Omar menceritakan kepada kita kronologi bagaimana berlakunya Taufan Al-Aqsa. Jadi bila kita melihat kepada kronologi ini dan kita melihat kepada diri kita, sebenarnya yang disebutkan oleh moderator kita, isu ini seolah-olah dia bermusim, ataupun kita yang nampak bermusim lah. Mungkin bermusim tu bukan sahaja pada masyarakat, tapi kita sendiri. Bila Gaza tu diserang, barulah pakat-pakat cari dana. Bila bulan Ramadan, baru aktif cari dana. Jadi bermusim. Kalau kita lihat sendiri pun kutipan yang kita lakukan di dalam Biro Halau Palestin pun, dia boleh nampaklah dia punya graf naik turun kutipan tu. Bila berlaku peristiwa-peristiwa tertentu ataupun musim tertentu, baru akan nampak penambahan kutipan sumbangan yang diberikan oleh ahli-ahli kita dan juga penyokong-penyokong ataupun masyarakat yang bersimpati dan bersama-sama dengan Halau untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Jadi adakah isu ini adalah isu yang bermusim ataupun seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Presiden kita pada pagi tadi? Isu ini adalah isu akidah. Kita sering menyebut tentang isu akidah. Bahkan kata secara kasarnya, berdasarkan kalau Anas ni lah mengatakan kajian awal lah. Kalau kita lihat pada tulisan-tulisan yang ditulis dalam majalah Haluan contohnya, ataupun ucapan-ucapan Presiden, sama ada ucapan dasar ataupun ucapan-ucapan dalam mana-mana event ataupun majlis yang berkaitan dengan Palestin, pastinya akan disebut bahawa isu ini adalah isu akidah. Tapi sejauh manakah kita memahami isu ini sebagai isu akidah? Sejauh manakah kita mengenali isu ini sebagai isu akidah? Sejauh manakah kita merasai, menjiwai isu ini adalah isu akidah? Adakah dengan sebab isu ini isu akidah maka ianya naik turun, iman itu naik dan turun? Adakah kalau kita dengan kita sebut isu ini isu akidah, maka dia akan menggugat ataupun akan menyentak kita bahawa inilah isu akidah sangat penting? Kalau isu ini diabaikan, bermakna akidah kita bermasalah. Adakah kita merasai perkara tersebut? Ataupun kita hanya sebut je isu ini isu akidah, kita tak tahu apa boleh isu akidah kan? Kau belajar Syairah Maturidiyah, apa sifat 20, jadi ada pula kata Salafi, Wahabi sebagainya. Tapi mana isu Palestin ni dalam akidah? Ada yang boleh jawab? Kita sebut ni isu akidah, tapi di mana? Mana ni isu akidah ni? Kat mana? Ada kita bincangkan dalam mazhab ni ke? Tak tahu, nak tanya je kan? Ataupun ada mana-mana kita bincang ni isu akidah? Di mana? Di bahagian manakah? Di bab manakah? Pasal mana kita sebut tentang isu ni sebagai isu akidah? Dalam akidah.
Jadi ini perlu diteliti, perlu dilihat kembali. Jangan kita sekadar sebut saja tapi tak tahu kat mana benda ni sebenarnya. Jadi mungkinlah sedikit kata pencerahan. Rasanya sedikit ialah tentang kenapa ia sebagai isu akidah. Mari kita bincangkan perkara ini dalam latihan-latihan. Dan kita pernah bincang perkara ini di Perak dengan haluan Perak dalam Maqdis. Takdis, bukan Maqdis. Takdis, Tamrin Baitul Maqdis. Jadi haluan Perak yang menerajui menjalankan Tamrin Baitul Maqdis dikhususkan untuk berbincang tentang Baitul Maqdis, tentang isu Palestin, tentang Masjid Al-Aqsa. Jadi bincangkan tentang isu akidah. Kenapa dikatakan sebagai isu akidah? Sedar kat kita bahawa di dalam Al-Quran ia ada kaitan dengan sahabat tadi. Yang kita sebut isu akidah. Sedar kat kita dalam Al-Quran Al-Karim sangat banyak ayat yang menceritakan tentang tempat ini, tentang Baitul Maqdis, tentang bumi yang disucikan, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ianya bukan sekadar dalam surah Al-Isra ayat pertama bila berkutus Isra Mi'raj kita sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ia bukan sekadar ayat pertama dalam surah Al-Isra tapi banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan, yang menceritakan kepada kita tentang tempat ini. Di mana ayat-ayat yang diturunkan menceritakan tentang tempat ini adalah ayat yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ataupun dikatakan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Maknanya Allah SWT ceritakan tentang Bani Israel, ceritakan tentang para Nabi, Sayyidah Maryam, Nabi Isa, Nabi Musa, Yahya, Zakaria dan Nabi-Nabi yang lain, Daud, Sulaiman. Inilah semua berkaitan dengan Baitul Maqdis. Bagaimana Nabi Isa AS yang dilahirkan hampir tempat lahirnya dekat dengan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Surah-surah dalam Al-Quran, namun surah Maryam, surah Ali Imran, mereka yang berada di Baitul Maqdis. Jadi sebenarnya sangat dekat dengan kita, dengan umat Islam, dengan sahabat dan Nabi SAW tanpa kita sedari, ataupun mungkin kita dilupakan. Maka seperti mana yang anda sebutkan tadi, bahawa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat Makkiyah, di mana kita tahu bahawa ayat Makkiyah ni tujuan utama ialah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan. Kerana itulah kita menyebut ia berkaitan dengan akidah. Kerana ia bercerita tentang satu bentuk kepercayaan, keimanan kepada kita, tentang tempat ini, tentang mereka yang berada di sini. Jadi itulah seharusnya yang kita letakkan, di mana ia harus menjadi sebagai isu akidah. Jadi hubungan kita dengan tempat ini agar ia sentiasa, bukan bermusim tetapi sentiasa mengalir di dalam gerak kerja kita, kita perlu letakkan sebagai isu akidah, isu iman kita. Jika kita tak berfikir dengan tentang tempat ini, bermakna ada masalah dengan iman kita. Bagaimana kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, apabila Allah SWT ingin memberikan satu, kita kata paradigm shift ataupun satu perubahan, turning point pada dakwah Nabi SAW, berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah boleh sahaja menaikkan Nabi SAW ke langit, tetapi Allah singgahkan Nabi SAW di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Dan singgah itu bukannya sekadar pergi singgah dan balik itu terus balik ke Mekah, tapi balik pun singgah sekali lagi di Masjid Al-Aqsa. Allah tunjuk kepada Nabi SAW tentang kepentingan tempat ini. Di manakah tempat ini bagi Nabi SAW? Allah tunjukkan kepada kita bahawa para Nabi dan para Rasul, tugas mereka, tempat yang dimuliakan dengan mereka, dan mereka semua pergi ke arah Baitul Maqdis, sama ada dilahirkan di sekitar Baitul Maqdis ataupun diarahkan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Wallahu a'lam lah. Boleh kan?
Jadi kita perlu melihat dia sebagai isu akidah yang perlu kita lihat kembali dan kita perlu dalami kembali ya. Kenapa kita sebut sebagai isu akidah? Barulah dia akan menjadi satu benda yang kita sentiasa cakna dan prihatin, di mana kita cakna dengan iman kita dengan akidah kita. Dan kalau kita lihat lagi dalam bagaimana Allah SWT menjadikan tempat ini bukan sekadar berkaitan dengan isu akidah, tetapi kita melihat dalam sirah Nabi SAW, Allah meletakkan tempat ini yang tadi Ustaz Umar pernah menyebut dalam rancangan Cinta Palestin di Radio IKIM. Jadi kita pernah masuk Radio IKIM atau IKIM FM lebih kurang 6 bulan jadi IKIM FM pada tahun 2004 dari Januari sampai Jun 2024. Di mana kita lihat Ustaz Umar menyebut bahawa Masjid Al-Aqsa ini adalah kompas perjuangan. Baitul Maqdis adalah kompas perjuangan. Lihat Nabi SAW, sedikitlah dalam sirah Nabi SAW, dekat pelajaran. Di mana Nabi SAW kalau kita lihat, apabila Nabi SAW berjaya dalam dakwah baginda Nabi SAW, terutama selepas berlakunya Fathu Makkah, maka tindakan politik dan kejahteraan baginda Nabi SAW adalah menuju ke arah pembebasan ataupun pembukaan Fathu Baitul Maqdis. Nak membuka Baitul Maqdis. Dan kalau kita lihat kembali dalam sirah Nabi SAW, bahkan Nabi SAW ke mana baginda nazak dalam keadaan nazak Allah SWT di akhir hayat baginda Nabi SAW, Nabi memutuskan tentera yang terakhir yang diutuskan, yang diketuai oleh Usamah bin Zaid, dan Habib Rasulullah, salah seorang kekasih kepada kekasih Rasulullah SAW. Dia katakan macam cucu angkat lah kan, sebab ayah dia anak angkat Rasulullah. Dan Rasulullah SAW bila Rasulullah pingsan kerana kegeringan ataupun sakit pada ketika itu, Rasulullah SAW bila sedar dia dari hitam dia, Rasulullah akan tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, dah hantar belum Usamah? Jadi setiap kali baginda pingsan dan bangun, dia akan tanya, dah hantar belum Usamah? Utusan tentera Usamah. Jadi para sahabat ni bila tahu Rasulullah sakit tu, mereka berhenti lah, stop tak pergi kan. Dan akhirnya bila Rasulullah sedar sekali lagi, Rasulullah bangkit dan berkhutbah untuk dihantarkan tentera Usamah. Dan dalam perjalanan tentera yang diketuai oleh Usamah ini, baru je awal menentuk tolak, mendapat perkhabaran wafatnya Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW terakhir bagaimana Nabi SAW sendiri dah tahu bahawa baginda Nabi SAW tidak akan dapat melihat pembukaan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Dah tahu dah. Dalam satu peperangan apabila seorang sahabat masuk ke kemah Nabi SAW dan Nabi tanya pada dia, kau hitunglah tanda-tanda kiamat. Jadi sahabat tanya pada Rasulullah, apa dari Rasulullah? Pertama sekali Rasulullah menjawab, mauti adalah kematian. Jadi sahabat menangis. Kemudian bila dah diredakan dan ditanya lagi, apa seterusnya Rasulullah? Dan Rasulullah menyebut Fathu Baitul Maqdis. Rasulullah dah tahu dah, dia tak akan lihat pembukaan Baitul Maqdis. Dah tahu dah, kita masa hidup kita tak dapat tengok haluan dekat Putrajaya. Ajalah kan. Tapi nampak tak ada masalah kan. Jadi nampak visi tu. Dan sentiasa menginspirasikan para sahabat, kamu akan buka Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan dibuka. Syam akan dibuka. Parsi akan dibuka. Jadi sentiasa Nabi SAW menginspirasikan para sahabat bahawa mereka akan membuka Baitul Maqdis. Kerana itulah dalam tempoh selepas wafatnya Nabi SAW dan berlaku pembukaan Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa pada zaman Sayyidina Umar, tempoh yang sangat singkat, hanya dalam tempoh 5 tahun berlakunya pembukaan Baitul Maqdis. Jadi ini menunjukkan bahawa kefahaman para sahabat sangat jelas bahawa mereka ada misi
yang perlu dilakukan iaitu membebaskan Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar. InsyaAllah majlis sangat berbesar hati untuk memberikan lebih masa kepada Ustaz Abu Bakar. Jadi subhanallah, jadi rasanya setiap negeri kena mengadakan tamrin Baitul Maqdis bersama dengan Ustaz Abu Bakar. Itu dia punya promo tu sebenarnya. Jadi insyaAllah saya rasa dalam kesempatan yang singkat tadi Ustaz Abu Bakar dapat merumuskan isi-isi yang sangat penting dan menarik. Misalnya kalau kita mengatakan bahawa isu ini adalah isu akidah kita, bagaimana kita menjawab? Bagaimana kita menerangkan? Bagaimanakah itu adalah satu isu akidah kita? Bolehkah kita jawab? Jadi mungkin ada banyak poin tu, tapi satu poin yang Ustaz Abu Bakar kata tadi, kalau kita lihat surah-surah Makkiyah 1/3 kan? 1/3 surah Makkiyah. Kalau kita lihat 1/3 daripada ayat-ayatul Makkiyah, ayat-ayat Quran yang turun pada fasa Mekah, yang mana ulama sepakat ayat-ayat Makkiyah ni adalah ayat-ayat yang menanamkan akidah kepada umat Islam. Kalau kita lihat 1/3 daripadanya berlatar belakangkan Baitul Maqdis. Tempat latarnya Baitul Maqdis. Bila diceritakan kisah Ibunda Maryam, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Daud, Sulaiman. Jadi semuanya berlatar belakangkan Baitul Maqdis. Dan itu adalah satu hubungan akidah kepada kita umat Islam, dalam kita untuk kita menanamkan isu ini sebagai isu akidah kita. Tapi mungkin Ustaz Abu Bakar dia adalah poin 2, poin 3, poin 4 kena melalui tamrin Baitul Maqdis bersama Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar, insyaAllah. Jadi jazakallah khairan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar di atas penerangan yang cukup tuntas sebentar tadi. Okey, baik, kita nak masuk pusingan yang kedua. Jadi pusingan yang kedua ni kita nak ambil, kita kata semangat pelancaran buku baru terjemahan Ustaz Abu Bakar, yang mana kalau boleh anda simpulkan, terjemahan buku tu dia adalah salah satu elemen penting dalam perjuangan ini adalah macam mana kita nak memahami musuh itu. Jadi soalan yang pertama adalah untuk Ustaz Al-Fadhil Ustaz Umar. Okey, dia ada cerita ni sebelum soalan. Jadi kalau kita lihat perang Rusia-Ukraine, perang kita kata antara kuasa besar, Rusia ni kuasa besar dunia, menentang Ukraine, dan peperangan tersebut telah hampir 3 tahun, lebih daripada 3 tahun perang Rusia dan Ukraine. Kalau kita lihat 3 tahun perang Rusia dan Ukraine, korban dalam kalangan kanak-kanak lebih 2,500 sahaja. Manakala kalau kita lihat 2 tahun perang genosid di Gaza, sehingga kini lebih daripada 17,000 korban tersebut adalah dalam kalangan kanak-kanak. Maksudnya hampir 7 kali ganda lebih berbanding 3 tahun Rusia dan Ukraine. Jadi jelaslah pada kita bahawa apa yang berlaku pada hari ini di Gaza, dia bukan perang. Dia adalah salah satu kempen pembunuhan beramai-ramai, pembersihan etnik secara sistematik bagi melenyapkan sesebuah populasi. Bahkan kalau kita lihat daripada segenap metrik, bilangan hospital yang dimusnahkan, bilangan rumah ibadat yang dimusnahkan, bilangan wartawan yang dibunuh, bilangan wanita dan kanak-kanak yang dibunuh, bilangan sekolah yang dihancurkan, bilangan universiti yang dimusnahkan. Daripada semua metrik, tidak ada yang boleh menandingi kedahsyatan apa yang sedang berlaku di Gaza pada hari ini. Jadi, soalan kepada Ustaz Umar, bagaimana kita nak memahami kegilaan Zionis Yahudi? Jadi kalau boleh Ustaz Umar berikan kita sedikit pencerahan daripada perspektif Al-Quran dan Sunnah, ataupun secara ringkasnya bagaimana, apa yang perlu kita fahami tentang sikap dan karakter Yahudi.
Persilakan pada Ustaz. Alhamdulillah bersyukur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran kita ada beberapa bentuk penerangan daripada Allah Azza wa Jalla. Ada ayat Al-Quran menceritakan satu-satu tajuk, satu-satu perbuat apa hal itu panjang lebar. Ada ringkas, ada secara sangat ekonomik, maksudnya perkataan itu sangat saintifik. Tak boleh ubah satu perkataan pun, dia akan ubah fakta itu. Tetapi untuk Yahudi ni, semua bentuk ini ada. Kalau satu perkataan adalah surah Al-Fatihah. Allah sebut, kita baca, Allah sebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Menghuraikan siratal mustaqim itu ada dua ayat menghuraikan siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini yang kita kena ikut. Yang kedua, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubi 'alaihim ini Yahudi. Sepakat ulama tafsir. Al-dhalin Nasara. Jadi orang yang Allah sebut, dan kita kembali kepada penafsiran Al-Quran, Al-Fatihah hanya umul kitab. Semua perbincangan dalam Al-Quran itu menghuraikan apa yang ada dalam Al-Fatihah. Jadi Yahudi ini seolah-olah duduk dalam perlembagaan umat Islam yang kita baca setiap hari 17 kali. Mereka itu orang yang Allah murka. Kenapa manusia yang Allah ciptakan, Allah utus nabi-nabinya yang mulia, bahkan sebahagian daripada ulul azmi, daripada Rasul, 2 orang dalam Bani Israel ini. Tetapi Allah sebut mereka ini sebagai kesimpulan tentang satu kaum kepada kita yang membaca Al-Quran, umat Al-Quran ini, Al-Maghdubi 'alaihim, yang Allah murka. Ini adalah satu perkara yang kita kena faham, bahawa kita tidak boleh menggunakan logik manusiawi untuk memahami kejahatan Yahudi. Kerana mereka ini satu bangsa yang bermusuh dengan Tuhan yang menciptakan mereka dalam semua risalah kenabian. Bukan dengan Nabi Muhammad saja. Ini puak ni, bangsa ini, Allah dah sebut dengan tak ada ragu-ragu lagi. Patah Allah kata, Al-Maghdubi 'alaihim. Jangan ikut puak. Tetapi mereka ini memiliki ataupun mewarisi kelebihan iblis, iaitu pandai menggoda. Mereka menjadikan dunia ini menggunakan semua sistem mereka untuk melawan sistem Allah. Sistem ekonomi, kita guna sistem ekonomi riba yang disediakan oleh Yahudi. Walaupun sistem ini semua tahu adalah sangat menindas dan tidak akan mengeluarkan manusia daripada kemiskinan. Tak ada siapa bangkang pun sistem riba ini zalim. Tapi semua orang guna juga. Tak tahu kenapa. Anda tertipu dengan anak-anak iblis ini. Jadi mereka ini disebut oleh Allah memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau cakap bunuh 17,000 anak-anak itu tak ada masalah bagi orang begini. Dalam akidah mereka, mereka mengambil kefahaman bahawa kenapa Tuhan tak turun ke muka bumi adalah kerana Tuhan pernah turun ke muka bumi ini bergusti dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Kalah, malu dah untuk turun. Mereka boleh cerita begitu pasal Tuhan. Apa lagi yang kita mau fikirkan tentang makhluk jenis ini? Yang pertama. Yang kedua, mereka ini bacul.
Dan orang yang paling kejam adalah orang yang paling penakut. Mereka dalam sejarah dalam Al-Quran telah diriwayatkan, diceritakan untuk takutnya mereka ini ditimpa bencana. Kalau mereka nak diselamatkan, maka hendaklah mereka membunuh satu sama lain. Dan mereka memang membunuh satu sama lain. Dalam tafsir, Ibn Katsir mengatakan, yang dikatakan membunuh satu sama lain dalam cerita Al-Baqarah itu adalah mereka ini, kalau ayah nampak anak dia, ayah tu akan bunuh anak dia. Kalau ayah tu duduk galik, anak dia nampak dia duduk, anak tu akan bunuh ayah. Dan dengan satu perintah daripada Allah untuk mereka saling berbunuhan, 70,000 orang telah dibunuh pada hari. Inilah yang menceritakan tentang mereka ini sangat betul. Allah kata, mereka tidak akan memerangi kamu, melainkan di sebalik tabir, yang sebalik dinding. Bahkan dalam surah Al-Hashr, Allah kata apa? Allah kata, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwal al-hashr. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Allah kata, dialah yang telah mengeluarkan orang kafir daripada ahli kitab ini daripada rumah-rumah mereka pada hari pertama perhimpunan, iaitu dalam perang pertama. Dia orang lari keluar pergi duduk dekat Khaybar. Lepas duduk dekat Khaybar dia berkubu dengan kubu yang sangat kokoh. Yang Allah kata, ma zanantum an yakhruju. Lepas tu kamu dah tak fikir dia orang ni akan keluar daripada kubu itu. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum. Dan mereka fikir kubu itu akan memelihara daripada orang Islam. Tapi Allah mendatangi mereka dari arah yang mereka tak tahu, iaitu daripada hati mereka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Mereka dicampak rasa gerun, gentar, takut dengan bayang-bayang sendiri. Jadi mereka ini adalah bangsa yang sangat pengecut. Dan orang bacul ini, dia akan bertindak apa sahaja untuk membuatkan dia rasa selamat, walaupun terpaksa bunuh anak-anaknya sendiri. Yang penting di sana. Ini perkara yang kedua yang kita kena faham. Tetapi kenapa kita hari ini takut dengan Yahudi? Ini cerita lain pula. Allah sebut dalam surah Al-Isra'. Lepas Allah kata kamu telah dikalahkan oleh Sayyidina Umar, tapi Allah kata summa radadna lakumul karrata alaihim. Kami kembalikan kepada kamu kemenangan ke atas orang Islam. Jadi orang Yahudi ini dimenangkan oleh Allah ke atas kita hari ini dengan 4 sumber kekuatan yang Allah beri kepada mereka. Wa amdadnakum bi amwal. Kami bantu kamu. Kamu dekat dalam ayat ni orang Yahudi, dengan harta benda. Jadi kita kenal satu benda dipanggil kapitalisme, ataupun sistem perbankan. Allah, ini dia cerita sejarah ni. Lalu ni kita tadi balik. Di amwal wa banin. Banin ini kalau terjemah harfi, kalau tengok kamus moden anak-anak, tetapi kalau terjemahan lebih tepat pada bahasa Arab zaman Al-Quran turun, banin ini adalah yang mendukung seseorang untuk menjadi ketua.
iaitu PBB. Lobby. Kekuatan lobby. Dia kecil je, tapi dia pegang. Amerika dah dapat satu veto, selesailah dia punya masalah. Siapa sokong, seluruh dunia sokong pun Amerika veto, habis. Kita kata Amerika tolong dia, tapi Allah kata wa amjadnakum, kami yang bantu kamu. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan orang takut daripada kamu. Tak ada siapa berani serang dia ni. Lepas 1967 Anwar Sadat kena calling banyak kali, baru jadi 1973 punya perang. Lepas tu dapat Gaza, dapat Sinai balik saja pun tak apa dah, diklaim menang dah. Dah tak mau perang lagi dah. Sampai sekarang ni barulah Al-Qassam ada. Al-Qassam pula ambil tugas umat. Dan yang terakhir, yang keempat, yang Al-Qassam itu yang tiga je. Tiga Allah bagi kepada mereka kekuatan. Dan kekuatan ini bila Allah tarik balik kelip mata saja, mereka akan dikalahkan. Tapi sekarang ini kita tidak mendapat lagi sumber kekuatan kita. Orang Yahudi ini kita dah tahu dia mendapat sumber kekuatan daripada mana. Tetapi kita tidak kembali lagi pada sumber kekuatan kita. Jadi kita kenal musuh. Jelas. Anda tutup dengan satu perkataan Khalid Mash'al. Dia kata, ini lama-lama dah. Sebelum waktu ni masih jadi dia ketua Hamas luar negara. Dia kata, kami hanya memerangi Yahudi berdasarkan maklumat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kami menggunakan semua input daripada Allah Azza wa Jalla, lalu kami menangani mereka berdasarkan ayat-ayat. Jadi marilah kita kembali kepada Al-Quran untuk mengenali kawan dan lawan kita, sumber kekuatan dan sumber kelemahan kita. Jadi kita kembali kepada wahyu, insya-Allah kita akan terbimbing seperti mana yang telah Allah bimbing Ashabul Kahfi untuk selamat 300 tahun daripada Fir'aun zalim yang sangat berkuasa pada ketika itu. Jazakallah khairan kepada Ustaz Umar di atas pencerahan tadi. Tapi ada AJK minta anda peringatkan ada berlaku pengkaderan di tangga-tangga. Jadi minta tolong pantau anak-anak jatuh tangga. Hasan cilik. Baik. Jazakallah Ustaz. Jadi kalau kita lihat apa yang Ustaz Umar terangkan tadi itu pun memang hal yang nyata dan berlaku. Kalau kita lihat dalam tentera Israel sekali, mereka ada apa yang dipanggil sebagai directive Hannibal. Jadi dia kata kalau askar tu lebih baik mati daripada ditawan. Jadi kalau askar dia nak kena tawan, lebih baik dibunuh daripada dia biar ditawan. Sebab dia tak nak menanggung malu sewaktu wafat Al-Ahrar. Maksudnya seorang Gilad Shalit dengan ribuan Palestin yang berada di penjara. Jadi nak tutup muka sebab malu pun sanggup bunuh tentera sendiri. Ada kalau kita lihat ada siasatan Al Jazeera yang menyiasat dakwaan-dakwaan Yahudi pada 7 Oktober. Jadi dia kata kalau ikut angka rasmi dia lebih kurang 1,200 lah rakyat dia yang mati pada 7 Oktober. Lebih kurang 700 lebih rakyat awam, baki dia tentera. Jadi kalau dia lihat, dia kata ada banyak kematian berlaku daripada dekat border tu, daripada border nak pergi ke pagar Gaza. Dia kata banyak kematian kat situ Israel tak ada bagi sebab kenapa mereka mati. Jadi mereka pun tak tahu. Dia orang nak pergi ke pagar tu banyak yang mati, tapi kenapa mati dia pun kata tak tahu kenapa mati. Jadi memang sanggup mereka membunuh orang mereka sendiri daripada mereka menanggung malu. Okey, baik. Jazakallah. Dia cakap kepada Fadil Ustaz Umar. Okey, jadi seterusnya. Jadi kita tak tahu Ustaz Umar cuba stick pada masa. Sebab kalau boleh kita nak ada Q&A.
Anda takut kalau tak sempat, tak adalah Q&A. Jadi anda pun lebih seronok kalau ada Q&A. Okey baik, Ustaz Abu Bak baru sahaja tampil dengan sebuah buku terjemahan yang mana buku tersebut ataupun makalah tersebut adalah hasil penulisan Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi yang telah beberapa kali juga dijemput oleh Halwan untuk memberikan training kepada ahli-ahli Halwan. Okey baik, yang bertajuk Israel bukan sebuah negara. Jadi anda sendiri pun belum pernah baca buku lagi, tak belum baca lagi buku dia. Tapi rasanya dapatlah idea dia. Secara ringkasnya, Ustaz Abu Bak boleh betulkan Ana. Buku ini bagi menjawab satu persoalan. Satu soalan. Adakah negara Israel ini merupakan projek bangsa Yahudi? Maksudnya bangsa Yahudi ini dia yang nak ada negara dia di tanah Palestin. Ataupun hakikatnya negara Israel ini merupakan sebuah projek barat di Palestin. Okey, dia berbeza tu. Kenapa misalnya kita melihat kuasa barat yang diketuai oleh Amerika dan sekutunya begitu bersungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan tanpa syarat kepada Israel? Adakah kerana Amerika semata-mata dipergunakan oleh Zionis Yahudi? Atau Amerika sememangnya mempunyai kepentingan langsung dalam memastikan penjajahan Israel atas Baitul Maqdis itu terus berlaku? Okey, baik. Tapi kita tak minta mungkin Ustaz Awak boleh secara ringkas, itu anda rasa merupakan isi buku ini. Mungkin Ustaz Awak boleh ceritakan secara ringkas. Tetapi yang lebih penting kita nak tahu kenapa kita perlu memahami hakikat perkara ini. Itu yang anda rasa lebih penting. Kenapa bagi pandangan Ustaz Abu Bak kita perlu tahu tentang hakikat negara Israel? Boleh Ustaz Abu Bak, persilakan. Jazakumullah khair pada Ibu Fakir. Jadi ini buku dia. Jadi soalan berkaitan Israel, adakah ia sebuah projek gerakan Zionis ataupun ini adalah projek penjajahan barat ataupun kolonial yang berterusan? Jadi sekiranya kita mendalami, melihat, meneliti dokumen-dokumen, terutamanya dokumen British yang berada di London tu, ini hasil kajian lah. Sebenarnya kajian yang dilakukan oleh Prof Al-Uwaisi sendiri, yang Allah dia mewakafkan dirinya lah untuk mengkaji berkaitan dengan Palestin. Bahkan tesis PhD dia adalah berkaitan dengan Ikhwan Muslimin dalam isu Palestin pada zaman Imam Syahid Asad Al-Banna. Jadi kita boleh cari dalam internet, ada bukunya dalam PDF, dan dia juga ada aplikasi ataupun apps, sama ada Android ataupun Apple. Yang boleh dalam tu ada semua buku-buku beliau, masuklah tesis beliau yang telah diterbitkan berkaitan dengan peranan Ikhwan Muslimin, masuklah berkaitan dengan Asad Al-Banna. Jadi berdasarkan kajian beliau, terbukti bahawa memang sebenarnya ia adalah satu projek penerusan penjajahan yang dilakukan oleh British, termasuklah dengan kerjasama Perancis, yang diteruskan oleh US ataupun Amerika pada hari ini. Dalam masa yang sama, kerana Zionis ada interest dia nak wujudkan negara dia tadi kan, tapi sebenarnya ianya bermula ataupun satu yang dimanfaatkan oleh penjajah kolonial sehingga ke hari ini. Dan mereka mengkaji, penjajah mengkaji macam kita di sinilah. Mereka datang, mereka menjajah, pecah dan perintah dan sebagainya. Bahkan yang dihantar ke Malaysia ni pun salah seorangnya pernah menjadi konsul ke macam mana, tapi dekat Pujaya British di Palestin ataupun British Mandate. Jadi mereka mengkaji, bahkan mereka secara ilmiah mengumpulkan
mengarahkan kajian-kajian berkaitan dengan dunia Islam. Jadi kita boleh rumuskan di sini kerana mereka melihat perlunya ada buffer state ataupun negara penampan perlu ada di Asia Barat supaya tidak boleh menyatukan umat Islam. Perlu ada satu tempat yang akan sentiasa bergolak supaya umat Islam tidak akan bersatu. Mereka tidak ingin umat Islam kembali mewujudkan khilafah, mewujudkan pemerintahan Islam yang memayungi seluruh dunia umat Islam. Kerana itulah wujudnya negara Arab Israel. Disokong oleh mereka 100%, bahkan 300-400%. Macam sebut tanpa syarat. Musuh menyedari bahawa kita ada kekuatan, tetapi kita semakin melupakan kekuatan kita. Ketika mana dalam buku Anwar Jundi rasanya yang tak ada terjemah ni, tentang bagaimana mereka menyedari bahawa bagaimana Al-Quran itu berada, diamalkan, dibaca oleh umat Islam, tapi itulah dia tak mampu mengalahkan umat Islam. Jadi mereka berusaha sedaya upaya untuk memecah belahkan umat Islam. Dan mereka mengkaji dan mereka melihat sejarah. Kerana itulah kita lihat perlunya kita kembali melihat dan mewujudkan. Dan ini satu inisiatif yang dilakukan oleh Prof. OIC. Dia mengkhususkan dirinya untuk bagaimana kita ni dalam pelbagai bidang ilmu. Kalau kita nak ada kepakaran dalam engineering, kita ada pakar. Dalam doktor kita nak ada pakar, ada pengkhususan lagi, ada subspecialist lagi. Bagaimana pula dalam geopolitik, dalam politik dan sebagainya? Adakah kita umat Islam ni masih lagi nak menggunakan teori-teori barat, ataupun kita sepatutnya umat Islam ada teori kita sendiri? Kerana itulah wujudnya bidang kajian Islamic Jerusalem ataupun Baitul Maqdis yang cuba untuk mengukakan kepada kita umat Islam, inilah teori yang perlu kita gunakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Sirah Nabi SAW. Bagaimana seharusnya kita umat Islam berhadapan ataupun menangani ataupun interaksi kita dengan tempat yang disebut sebagai Baitul Maqdis. Sama ada diri kita ataupun gerakan Islam, terutamanya dalam kita memposisikan, ini sebab jadi sebenarnya kita macam memposisikan isu ini dan tempat ini dalam gerak kerja kita. Jadi kalau kita lihat, memang itulah sebenarnya hasrat yang hasrat beliau sendirilah bila dia mendalami dan mengkaji perkara ini, adalah untuk memberikan saranan, memberikan taujihat ataupun pandangan-pandangan, nasihat-nasihat kepada gerakan Islam sebenarnya. Ataupun disebut dalam buku beliau, contohnya lah ini kira macam hasil kajian lebih 30 tahun yang dibukukan lah. Yang sekarang Alhamdulillah tim terjemahan haluan dan juga rakan-rakan kita dan NGO lain, terutama dalam Cinta Gaza Malaysia, yang di mana mereka mengikuti latihan yang kita adakan sama Prof. OIC. Alhamdulillah kita dah terjemah ni, tapi baru peringkat pertama lah, so perlu pada editorial dan sebagainya. Mungkin Ustaz Bakar akan jadi satu orang editor lah. Kita dah terjemah, Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan dalam tahun ni kita dapat keluarkan lah. Di mana dia menyebut tentang Al-Quwah Al-Hayyah, Delegating Power, yang menggerakkan umat ini adalah harakat Islamiah, gerakan Islam, yang perlu memahami dan memposisikan di manakah mereka perlu meletakkan Baitul Maqdis ini dalam gerak kerja mereka. Adakah hanya sekadar itu satu isu daripada isu-isu kita, ataupun Baitul Maqdis adalah the main issue, the central issue yang akan menggerakkan kita semua. Dan wallahu a'lam, kalau kita lihat dalam sejarah haluan tadi pun, sejarah haluan bagaimana sehingga kan orang mengenali haluan itulah haluan Palestin. Kita sedar tak? Anda pernah sekali buka bus haluan Palestin lah. Jadi mereka lebih mengenali haluan Palestin berbanding dengan haluan. Atau ada pensyarah mesti anda jumpa sendiri masa tu, sebab nak tak berbincang dengan dia lah. Kalau dah berjadi second supervisor kan, tapi macam tak lah. Dia kata haluan ni bukan kena dengan Palestin ke? Jadi orang nampak haluan tu haluan Palestin. Kita tak nak macam tu kan, tapi bagaimana isu ini telah menaikkan haluan itu sendiri sebagai satu NGO. Jadi kita lihat, subhanallah, ini mungkinlah keberkatan tempat ni yang disebut sebagai Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ni, keberkatan ini. Sehingga kita berjuang untuk perkara ini, maka Allah akan naikkan, memberikan keberkatan kepada kita. Bahkan diri kita sendiri, kita berjuang untuk Baitul Maqdis, kita akan dapat merasai keberkatan Baitul Maqdis yang sangat luas. Bukan sekadar secara
ruhi, tapi secara fizikal juga ada terlibat dengan keberkatan Baitul Maqdis. Bahkan orang bukan Islam pun boleh merasai keberkatan Baitul Maqdis. Agak-agaknya kenapa dia orang nak duduk sana tempat tu? Kan? Keberkatan Baitul Maqdis. Masya Allah. Boleh kot kat tu, pendek dia memang panjang. Jadi nak tahu lebih lanjut, bolehlah insya-Allah beli buku dia. Sama-sama kita support. Ni buku-haluan kan, tuan-tuan lah. Buku-haluan kan. So habis RM10 je. Tak ada nombor mata. InsyaAllah, jazakumullah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Bakar. Kali ni habis awal sikit sebab kena beli buku. Kena baca tambahan dalam buku ni insyaAllah. Baik. Jadi seperti yang dirumuskan oleh Ustaz Abu Bakar tadi, sebenarnya hakikat negara Israel ini dia merupakan sebuah projek penjajahan barat di tanah Palestin. Sehingga ada dikatakan bahawa Israel ni adalah the 51st. Maksudnya negara ke-51 Amerika. Dan sebenarnya dan ada juga kata-kata mungkin dipetik dalam buku ni yang diungkapkan oleh Joe Biden. Joe Biden sebelum dia jadi Presiden Amerika, waktu dia jadi Senator, Joe Biden dia pernah keluarkan satu pernyataan. Dia kata apa? Dia kata kalau Yahudi tidak menubuhkan negara Israel, kita akan tubuhkan satu Israel juga dekat Palestin. Jadi mereka saling mempergunakan. Maksudnya Yahudi pun ada kepentingan untuk membina negara mereka di sana, tetapi Barat lebih-lebih lagi memerlukan sebuah negara di Timur Tengah untuk mengawal ataupun dia punya interest lah, dia punya kepentingan dia. Jadi kalau macam anda sendiri secara personal, mungkin salah satu daripada kita kata apa outcome bila kita tahu perkara ini, kita tahu bahawa bila kita nak membebaskan ataupun kita bercerita tentang pembebasan Baitul Maqdis, maksudnya we are standing against the whole world. Maksudnya kita sedang berdiri menghadap semua kuasa-kuasa besar. Maksudnya bukan nak melawan Yahudi je, tapi semua kuasa-kuasa besar di belakang. Kerana ini hakikatnya merupakan projek kuasa-kuasa besar ni. Jadi itulah magnitude ataupun kita kata timbangan besarnya isu ini. Itu satu lah pengalan, insyaAllah. Okey, baik. Jadi kita akan masuk ke pusingan ketiga. Sekarang pun dah 10.40 lah. Tadi masuk UGS tu kata pukul 11 pagar tutup. Betul? Macam mana anda nak? Tutup sebelah. Boleh balik lagi? Boleh. Okey. Baik. Kita akan masuk pusingan ketiga. Pusingan ketiga ni kita nak memandang ke masa hadapan lah. Kita nak berfikir ke masa hadapan. Kita mula dengan Ustaz Omar dululah. Ustaz Omar. Jadi setelah lebih 600 hari dan hampir 2 tahun genosid, perang genosid ke atas Gaza berlangsung, jadi kita dapat melihat bibit-bibit kenyesuaian dan rasa keputusasaan dalam kalangan umat Islam, termasuk di Malaysia. Sungguh periknya perasaan kita tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun kita menonton apa yang sedang berlaku di Gaza setiap hari di pelbagai media yang kita ada. Justru bagaimana kita nak merawat keputusasaan ini supaya kita tetap dapat bersemangat dan merencana kerja demi kerja yang produktif bagi menyumbang kepada kemuliaan umat ini. Mungkin sedikit saranan kepada Al-Fadhil Ustaz Omar. Persilakan. Kalau nak balik awalnya, apa yang Presiden cakap pagi tadi tu, buatlah kau. Selesai. Cuma nak balik awal. Tapi kalau nak bagi kita fotonya, bagi kita depan. Sebenarnya Allah nak daripada kita ini kerja. Natijah itu Allah sebut dalam surah As-Saff, datang daripada Allah. Allah kata perniagaan yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka itu adalah jihad. Bukan membebaskan, bukan memenangi, tetapi berjihad. Apa kita kena jihad? Harta, nyawa.
Bila kita berjihad saja, berjaya tak berjaya, Allah akan beri kepada kita syurga, keampunan dan syurga. Itu yang paling besar di sisi Allah. Tapi Allah tahu manusia ini, dia kena ada motivasi. Kalau Allah kata wa ukhra tuhibbunaha, ada benda lain yang kamu suka. Yang tadi Allah kata yang Allah suka. Allah suka apa dia? Kita berjihad fisabilillah dengan harta kita, dengan nyawa kita. Kita menang ke tak menang ke, tak ada masalah. Kita berjihad saja Allah suka dah. Lalu Allah ampunkan kita, Allah masuk kita dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi Allah kata ada benda lain kamu suka. Yang ni kita jadikan matlamat, ini masalah. Yang kita suka ini sebenarnya bonus. Tak ada orang kerja nak ambil bonus, nak ambil gaji. Tapi dalam bab dengan Allah, kita duk pulang ke bonus, gaji kita tak ambil kisah. Sebenarnya kemenangan itu, Nasrun minallah wa fathun qarib, itu hanyalah bonus yang kita suka. Dan benda tu tak penting pun bagi Allah. Benda tu Allah bagi free gitu je. Yang Allah nak kita buat dan beri kepada kita, benda yang lebih besar adalah berjihad fisabilillah dan juga mendapat keampunan Allah dan syurga Allah. Tu bila kita tengok baliklah surah As-Saff dan Allah bersama-sama. Dan yang seterusnya adalah trend dalam perjuangan Islam ini, dia gear rendah dia sekejap je. Kalau kita tengok perjuangan Nabi SAW di Mekah 13 tahun dan 2 tahun struggle di Madinah, kemudian 4 tahun peperangan pertahanan lawan dengan Quraisy, dan 3 tahun buka daerah-daerah baru di luar Madinah. Sehingga akhirnya menjadi tapak kepada sebuah empire yang besar, yang bertahan ribuan tahun. Dan tak ada empire lain mengalahkan empire Islam sepanjang sejarah manusia. Jadi ini kita memahaminya sebagai kita ni hanya perlu struggle dalam beberapa tempoh yang pendek sahaja. Tetapi kita kena mula struggle dulu. Kalau kita tak struggle, kita tak akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza ini adalah fasa maki yang baru bermula. Fasa maki yang nak menampakkan hasil yang sedang bermula, yang mana kita panggil apa, Nabi SAW diboykot oleh Quraisy di Syah Bani Hashim sedang bermula. Dan kita tengok boykot itu diakhiri oleh usaha 3 orang kafir yang mengangkat boykot itu. Jadi ana melihat kita hanya perlu buat kerja kita. Seterusnya Allah akan susun macam mana kemenangan itu akan sampai. Tetapi apa yang meyakini kita kemenangan ini akan sampai, Nabi kata pada Ibnu Hawalah, hitunglah 6 perkara. 6 perkara juga, macam hadis Abu Bakar juga, sahabat baca tadi juga. Tapi ni hadis orang lain, hadis orang lain. Yang mana Nabi kata antaranya adalah Imaratul Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini akan menjadi pusat pentadbiran khalifah yang dijanjikan oleh Nabi sebagai khalifah yang mentadbir alam ini mengikut era nubuwah. Dia akan berpusat di Baitul Maqdis. Wa kharabu Yathrib. Imarat Baitul Maqdis, kharabu Yathrib. Lepas itu kita akan lihat orang meninggalkan Madinah. Kemudian akan berlaku Fathu Konstantinia, pembukaan Rom. Ramai ulama mengatakan bahawa ini adalah Rom yang kedua, yang belum pernah dibuka. Sebahagian mengatakan
Turki akan dijajah kembali dan akan dibuka kali kedua mengikut hadis ini. Kemudian Malhamah Al-Kubra. Kemudian Zuhur Dajjal. Kemudian barulah rentetan-rentetan peristiwa kiamat yang akan dipimpin pula perjuangan selepas itu oleh penerus khilafah, iaitu Imam Al-Mahdi. Ini orang duk tunggu Imam Mahdi untuk buat khalifah. Tapi Nabi janji khalifah dulu Imam Mahdi. Jadi kita kena kembali kepada Al-Quran. Tadi kita sebut lah. Sekarang ni kena kembali pula kepada As-Sunnah. Kalau kita meninggalkan semua ensiklopedia hidup ini, kita nak hidup atas apa? Jadi untuk mengelak keputusasaan ini, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Berfikir seperti hamba Allah. InsyaAllah kita tidak akan lagi berputus asa. Jazakallah khairan diucapkan kepada Al-Qadir Ustaz Umar di atas sesi penutup macam ni untuk Ustaz Umar. Dan Alhamdulillah, baik. Jadi kita akhirnya telah berjaya keluar setelah sebelumnya lemas dalam lautan keputusasaan. Jadi kita beralih pula kepada Ustaz Abu Bakar. Ini kita bersemangat. Belum? Ini kita bersemangat untuk bekerja demi pembebasan tanah suci umat Islam. Dan satu daripada 3 rumah Allah yang paling utama, Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Jadi kepada Ustaz Abu Bakar, apakah kerja praktikal yang paling utama yang boleh kita lakukan hari ini bagi memulakan langkah bagi pembebasan tanah suci Baitul Maqdis di masa hadapan? Silakan. Jazakumullah khair. 2 minit je. Jadi Ustaz Umar telah merumuskan kepada kita bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi apakah langkah praktikal kita? Nak balik nak buat apa? Alhamdulillah, sebenarnya kita pun telah pun bertindak. Mungkin kita sedar dan bertindak je lah kan? Adapun kami bertindak ni senyap-senyap je kan. Alhamdulillah, kita sebenarnya melalui haluan pun kita telah bergerak melalui Bidul Haram Palestin, dan kita cuba untuk mewujudkan satu platform yang khusus berkaitan dengan keilmuan ataupun kefahaman tentang Baitul Maqdis. Dan itulah kita cuba untuk wujudkan Akademi Baitul Maqdis. Dalam usaha kita adalah untuk kita melihat, mengenali dan memahami isu ini sebenarnya. Kerana yang paling utama untuk memahami dan menggerakkan isu ini dalam kehidupannya adalah kita, bukannya orang lain. Jadi Alhamdulillah, sebenarnya kita pun telah 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kita telah pun terjemahkan juga tahun 2000. Dalam bulan betul tempat kita dah terjemahkan juga siri kurikulum untuk generasi pimpinan Baitul Maqdis, di mana tim Prof. Fatah Owaisi, Zaujah dan anak, jadi dia mula dengan keluarga dia. Jadi Zaujah dan anaknya dan juga akhwat yang lain, mereka telah pun membuat kurikulum yang berasaskan kepada pengetahuan Baitul Maqdis, dan mereka menyusun bukunya untuk anak-anak, di mana untuk kanak-kanak lah sebenarnya, kanak-kanak dan remaja. Bermula sekarang ada 2 siri lah, cuma kita baru terjemah siri pertama. Ada buku belajar dan buku guru. Buku ni dah terkoyak sikit, bukan anak-anak yang rajin baca, tapi biasalah bawa mata-mata masuk kereta terkoyak. Jadi kita ada buku ni Alhamdulillah, dan di mana kita perlu menanamkan kefahaman secara tidak langsung. Tak kenal maka tak cinta. Kita sebut kita cinta, kita sayang, tapi kita tak tahu, tak kenal. Sebab itulah kita perlu mengenalkan kepada kita dan juga kepada anak-anak kita dan generasi anak-anak kita tentang Baitul Maqdis, tentang Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya kita sebutkan tadi dalam Al-Quran berapa banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Baitul Maqdis. Itulah kita terapkan di dalam
silibus yang digariskan ni berkaitan dengan kisah para nabi, dan akhirnya berkaitan dengan fikrah ataupun idea bagaimana seharusnya kita mengenali Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa dan kepentingannya dalam perjuangan Islam. Itulah yang kita cuba terapkan dalam silibus ni ataupun kurikulum ni. Jadi kita bermula dengan pendidikan, kerana dengan ilmu, tanpa ilmu maka kita hanya meraba-raba di tengah jalan. Tanpa ilmu yang betul, panduan yang betul, maka kita akan sampai ke matlamat yang sebenarnya. Masjid Al-Aqsa telah dijajah ataupun Palestin telah dijajah lebih 100 tahun sebenarnya. Kalau kita kira 1917. Tapi kenapa masih belum terbebas? Sedangkan Saudi Ayubi tak sampai 100 tahun. Masjid Al-Aqsa dijajah 80 lebih. Anak tanya berapa? 88 mungkin. Berjaya diubah oleh Saudi Ayubi. 87 tahun berjaya diubah oleh Saudi Ayubi. Kenapa? Itu persoalan. Kita salah tindakan ke? Di mana silap kita? Jadi kita perlu melihat kembali. Kerana itulah, inilah yang diperhatikan oleh tim pengkaji, di mana Profesor Yassi dan ada ramai murid-murid yang mengkaji tentang isu Baitul Maqdis ini. Mereka melihat perlu kembali kepada asalnya. Lihat kembali Al-Quran, lihat kembali sunnah Nabi SAW, melihat kembali sirah Nabi SAW, dan melihat kepada perjuangan contohnya Ikhwan Muslimin Asal Al-Banna, bagaimana mengasas Ikhwan Muslimin menerapkan ataupun bagaimana dia melihat Palestin dan Baitul Maqdis dalam perjuangan dia sendiri. Jadi kalau kita lihat contoh dah sedikit kalau kita lihat sebenarnya cawangan pertama di luar Mesir adalah di Al-Quds, Ikhwan Muslimin. Dan kita boleh katakan Imam Syekh Al-Banna dia syahid kerana dia lah syahid Baitul Maqdis, syahid Palestin. Kerana dia menghantar para mujahidin berjuang melawan dengan penjajah, dan akhirnya beliau dibunuh. Jadi kita boleh nampaklah kita punya end kan, pada kita dibunuh. Jadi macam Aziz Bakar sebab kita berlawan bukannya lawan dengan penjajah dia ni, lawan dengan kuasa besar. Ini satu benda yang kecil yang perlu kepada kefahaman, keyakinan. Seperti mana Presiden pun sebut tadi kan, pagi tadi, tentang bagaimana Gaza tunjukkan kepada kita. Mereka bukan sekadar mendidik ahli, tapi mendidik masyarakat. Bukan masyarakat yang backstab ataupun tikam belakang. Ni apa Hamas pergi serang. Tapi masyarakat yang mendukung Hamas, mendukung perjuangan Islam. Mereka yang protek perjuangan Islam. Mereka mendidik masyarakat. Jadi kita perlu sampai ke tahap itu, supaya dakwah kita ni insya-Allah bersama-sama, macam Ustaz Umar sebutkan tadi, bahawa Allah nak lihat usaha kita, jihad kita. Kalau kita sebut jihad tentang jihad nyawa tu, masa kehidupan kita dah sebahagian daripada nyawa kita. Kalau mungkin belum sampai tahap kita mengorbankan nyawa yang betul tumpah darah kan, tapi kehidupan kita, masa kita adalah nyawa kita. Maka kita sumbangkanlah kehidupan kita dan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersusah payah. Dan kita letakkanlah, seperti mana yang sebutkan tadi, kita perlu posisikan, letakkannya satu benda yang penting dalam kehidupan kita, dalam dakwah kita. Bukannya sebagai salah satu isu, tapi isu yang akan menggerakkan kita. Kalau kita rasa lemah, kita lihat bagaimana saudara kita yang berjuang di Gaza contohnya. Dia tak kata Tufan Gaza, dia sebut Tufan Al-Aqsa. Di rumah mereka bukan yang peta Gaza, tapi di dalam rumah mereka adalah gambar Masjid Al-Aqsa. Perjuangan mereka adalah untuk Aqsa, tak apa, untuk Aqsa ya Allah. Kalau kita lihat pada dalam video-video mereka, semua tentang untuk Aqsa. Kenapa? Satu benda yang kita boleh ambil pelajaran daripada mereka. Dan Alhamdulillah, dia pun dengar daripada Haji Zudin, Ustaz Darus tengah terjemah buku tentang Taufan Al-Aqsa yang ditulis oleh Dr. Hussein. Dan seorang yang mengkaji juga tentang Palestin dan Baitul Maqdis. Dia markas Zaitun, Institut Zaitun di Lebanon, dan pernah disyarah di UAE ni kan. Jadi kita perlu untuk dengan ilmu, bermula dengan ilmu, dengan kefahaman bagaimana kita dalam fikrah kita pun dengan kefahaman. Begitu juga dengan isu Baitul Maqdis, kefahaman yang betul, jadi tolak yang betul. Dengan mentolak yang betul, barulah insya-Allah kita tidak akan bermusim, tetapi sentiasa kita berfikir dan bekerja untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala alam. Lebih lanjut kita bersama-sama lah kan, sokong
beli dan insyaAllah. Yang ni buku asal ni telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi yang tak jual lah. Ini yang diterbitkan oleh Muhammadiyah. Jadi subhanallah, gerakan Muhammadiyah di Indonesia mengambil idea daripada idea kita sebenarnya. Kita wujudkan program latihan dengan Fatawasi. Dia orang dapat idea tu dan dia dah tengok dalam internet dan mereka jemput Fatawasi, dan dalam masa setahun ni mereka telah pun buat 4 kali siri latihan Fatawasi. Prof Fatah ulalik UK, Indonesia. Sekarang mereka telah melatih lebih kurang 500, lebih kurang macam tu lah. Dan hari ni mereka ada buat launching, pre-launching platform Ummah. Mereka cuba untuk menyatukan profesional dan ilmuwan di kalangan umat Islam untuk pembahasan Baitul Maqdis. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi terbitan Suara Muhammadiyah. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Bakar. Jadi antara langkah praktikal yang kita boleh lakukan adalah kita mesti bermula dengan pendidikan. Kita mesti mulakan dengan pendidikan, menanamkan cinta kepada Baitul Maqdis, kepada Masjidil Aqsa dalam kalangan anak-anak kita, sehingga ianya menjadi budaya, membudaya di dalam keluarga kita. Kalau kita lihat ada satu temu ramah dengan tentera Israel dekat channel Israel, dia kata macam mana dia kata dia masuk, dia kata macam mana dia masuk semua rumah di Gaza, dia kata tak ada rumah yang tak ada gambar Masjidil Aqsa. Semua rumah ada gambar Masjidil Aqsa. Dia kata macam mana kita nak kalahkan orang macam ni. Jadi itu adalah satu cara yang digunakan supaya Masjidil Aqsa tu menjadi dekat dengan hati anak-anak, membudaya dalam fikiran dan ingatan mereka. InsyaAllah. Jadi dengan itu maka berakhirlah 3 pusingan forum kita pada malam ini. Jadi kita ada pintu pagar sudah ditutup pukul 11. Jadi tak tahu lah macam mana